Okey, ini tangga ni. Dari dapur ni kita boleh pergi ke rumah makan di atas. Okay guys, kita dah sampai homestay family. So ni adalah ruang masuk. Dia ada dekat atas lagi. Dekat ni dekat entrance lah. So dapur makan semua kat sini, karaoke. Kita tengok itu. Sini satu bilik. Bilik satu lagi. Ada sofa. Sejadah ada. Bilik ada. Gambar ayam. Berbagai jenis ayam ni. Ni bilik besar kot. Master bedroom. Okay. So kita akan berkongsi lah. Harap maklum, kali ni kita ada lebih kurang 44 orang. Tapi homestay ni boleh muat lebih kurang 30. So dia ada kowe. Ada apa ni? Electrolux ataupun dia ni Shin Owen. Atas, hai. Rumah kayu. Rumah kayu tinggi nak panjat ni. Berpusing-pusing guys. Berpusing-pusing. Ni rumah atas sekali kayu. Sini pun ada dapur. Atas pun ada satu bilik lagi. Cadar ada. Atas ni office apa? Semua dah. Okey, masuk. Ni bilik satu lagi. Sian buka aircon, panas. Okay, kita sambung balik. Kita naik atas. Ni memang atas sekali ni. Sian. Macam dah tak berfungsi ya. Buka. Sian, panas. Orang-orang nak duduk kat sini nanti. Ni betul-betul atas. Paling atas sekali. Tak ada orang kacau. Ni paling atas sekali. Style. Apa
Pergi teguk lah nak naik turun. Dua kak plastik siap supaya tu, supaya tak panas lah kan. Pandai lah buka nanti. Okay. Jom kita turun. Jom kita turun pula. Tadi kita tengok atas, sekarang kita tengok bawah sambil makan tengah hari. Tu dia. Siapa ni? Untunglah dia. Pedang. Ambil pedang untuk aku. Ingat orang belakang, ingat orang belakang. Ingat orang belakang. Tapi tu. Remember back people. Main pedang. Aku tu cari. Dah. Kata salai. Mana salai ah? Kita tersalah. Okey ni sedap ni. Kan. Mandi senang semua. Air sejuk. Oh. Tak on lagi ya? Tak tahu macam mana nak on. Ha? Main air je. Jangan lupa main air dia. Sama-sama. Tak ada ninja ni. Nanti kalau air tu kayu dia. Terima kasih. Oh. Kalau kamera pun you beli air beli, nak kahwin tak ada kat Afan. Apa dia? Afan selalu kan. You beli air beli. Ni Nazar nak kahwin ada kat Afan. Takkan. Takut dia takut. Kakak habis air ni macam mana ni? Ada air kosong lah. Betul, takkan tak boleh. Tak isi apa pun ni. Naik. Tengah setak kuih muih. Ada popiah ada. Ni apa karipap je ni? Takkan benda tu bukan tak kenal Rem. Bukan. Sekolah selalu makan. Kau nyama kat sini air. Kita tu orang itu. Oh. Nampaknya dah siap semua. Tunggu siap orang video.
Okey. Dia. Ini sedap. Ini sedap Oh. Rasa dia manis tak terhingga. Dan lemak dia, ya Allah. Ini Allah yang tahu. Itu kalau makan banyak boleh mati. Oh. Itu je. That's all. Okey. Okey. Ni boleh makan tau ni. Ni bukannya display. Ya ni. So ni dessert table. My semanis dessert. Oh. So sekarang kita kat Pekan. Kita keluar sekejap dengan Nizam, dengan Sahil. Kita nak pergi beli kudapan dengan nak bancuh air, Nescafe tu semua. So, kita tengok apa yang ada. Ok, kita pergi Spring Mart. Dengan air mineral satu ataupun dua keping Mami dia cakap. Ni sabun basuh tangan. Mineral macam ni tak berbaloi je ni Tam. Dia kena botak. Ambil bukan ambil yang ni. Botol besar ni. Botol besar ni. Dua. Botol besar ni beli cerita ni. Beli lebih pun tak apa. 3. Beli 6 pun tak apa. 6. Beli 6. Beli 6 pun tak apa. Letak dekat kaunter tu. Ni pun ada ice cube, nak beli ice cube juga. Aiskrim. Air batu. Ada bukan air? Ada bukan? Itu besok je. Ya. Besok je lah. Tak ingat lah ada peti air tak. Tak habis cukup di dapur. Beli awal-awal ada bukan air tanya ke dia. Besok. Macam tu kena call. Kena call tanya. Call panjang. Panjang dengan nyanyi karaoke kau dia. So plastik sampah Hujung sana kot, tak ada. Go try. Lidah tak penuh ni. Mana Okey. Tengok, dengar Itu duit. Okey, ni alat-alat dia lah, tapi ni tak komplit lagi tau alat dia. Yang tak komplit cuma satu saja dekat sini, fin. Sebab kita tak berenang, jadi kita tak payah perlu pakai fin. Fin kaki. Jadi kita berjalan pun dah cukup dah sini. Janji kena nak tahu macam mana cara kita nak breathing underwater. Itu yang paling penting lah. Dalam scuba ni kita bawa first kali kita akan bawa cara macam mana kita nak bernafas dalam air. Kalau orang tu boleh bernafas dalam air, barulah dia boleh scuba. Kalau tak ada guru belajar berenang tanpa tak tahu nak breathing dalam air. Sekarang ni kita nak cara breathing dalam air. Okey. Yang ini kita panggil, yang hitam ni kita panggil BCD, Buoyancy Control Device. So BCD ni untuk kita punya buoyancy di dalam air. Sama ada kita nak berada dalam keadaan negatif ataupun kita nak berada dalam keadaan positif ataupun neutral. So diver biasanya di dalam air apabila dia nak turun, dia mesti berada dalam keadaan negatif untuk dia descend ke dalam air. Apabila dia sampai ke dalam air, dah separuh air, dia akan adjust badan dia supaya dia berada dalam keadaan neutral.
So neutral tu macam mana? Macam mana kita tengok ikan berenang. Apa-apa segala benda yang berenang dalam air itu adalah neutral. Kalau kata kita nak positif bermaksud kita nak terapung di permukaan. Jadi itulah kelebihannya BCD. Konsepnya sama lebih kurang kalau kita cakap pasal apungan ataupun positif, lebih kurang kita pakai, orang yang snorkeling pakai life jacket yang warna oren tu. Tapi yang oren tu apabila kita pakai, kita tak boleh nak descend. Sebab apa? Udara dia pakai macam form kan. Jadi dia tak boleh nak Tenggelam. negatifkan badan kita. Jadi yang ini macam mana kita nak positif. Kalau kita tengok sekarang, kalau awak tengok okay, sekarang ni kita letak dia dalam keadaan positif. Dia akan terapung. Dia awak duduk macam mana pun berat 100, 500, 200 kilo pun dia takkan tenggelam. 200 kilo ke tak akan tenggelam. Tapi ada saiz dia lah. Orang 200 kilo mestilah pakai saiz double, triple XL, 5XL macam tu lah. Jadi kalau orang kecil pakai saiz double XX. Bang, kenapa kecil dia ni? ada saiz. Tengok pian. BCD ni ada saiz. Jadi kalau orang tu duduk atas permukaan, dia takkan terapung lah. Dia akan terapung lah. Dia takkan tenggelam lah. Kalau you duduk pun dia takkan tenggelam. Kalau duduk sekarang pun dia takkan jatuh. Dia takkan jatuh. Macam sampan lah. Takkan jatuh lah. Tapi kena duduk dia balance lah. Sampan. Pelampung. Kita bawa. Duduk kena balance lah. Lepas. Tak boleh takut. Dia balance badan kita. Dia kena tengok saiz. Jadi kalau kita nak turun, ini dipanggil inflate. Warna merah ni inflate untuk masukkan angin. Yang warna silver ni deflate untuk buang angin dalam ni. Jadi kalau kita nak deflate, kita nak turun, badan kita mesti berada dalam keadaan tegak. Jadi benda ni pun akan tegak. Maksudnya vertikal lah. You deflate, dia akan turun. Benda ni akan tenggelam sampai ke dasar. Sampai udara habis dia akan tenggelam perlahan-lahan. Nampak? Dia tenggelam. Jadi kita pun akan ikut tenggelam lah. Jadi apabila kita duduk di dalam air, kita tak nak duduk dalam keadaan negatif. Apabila kita duduk dalam keadaan negatif, kita akan break all the coral lah. Maksudnya you kena hancurkan semua coral kat bawah tu lah. Jadi diver tak boleh hancurkan coral lah. Sebab diver turun nak tengok coral. Okey, paru-paru akan tumbang, dia akan neutralkan badan kita. Berapa berat orang tu sekalipun, tetap dia akan neutralkan badan orang tu. Kecuali kita dah terlalu berat sebab kita pakai batu. Ini kira benda di luar, kita masuk dekat berat badan kita. Kalau ikut badan kita asal, kita tak boleh tenggelam. Awak tak boleh tenggelam, awak akan positif. Ya. Sebab itulah kenapa orang boleh berenang. Orang boleh berenang tak semestinya orang tu kurus. Orang boleh berenang, dia 200 kilo pun kalau dia boleh berenang, dia boleh berenang. Kenapa dia boleh berenang? Sebab dia punya pernafasan tu normal. Jadi dia takkan tenggelam. Faham? Tak semestinya orang ni berat 200 kilo tak pandai berenang. Salah. Tak semestinya orang berat 30 kilo pandai berenang. Tak. Jadi macam mana kita nak bernafas dalam air? Faham? Okay. So, macam mana kita nak breathing? Pakai benda ni. Dekat mulut, gigit macam biasa lah. Snorkeling lah. Macam snorkeling lah. Macam mana kita pakai snorkel lah. Jadi sedut nafas, hembus. Sedut, hembus. Macam biasa. Tak boleh nak rapid breathing. Maksudnya rapid breathing tak boleh nak tak boleh macam tu. Dia kena macam kita isap rokok. Kalau yang mana isap rokok, macam you isap rokok lah maksudnya. Okay. Bos kat dalam tu juga. Mu dalam ni juga. Faham? Macam itulah bernafasnya. Faham? Jadi untuk try ni, scuba ni, awak tak payah nak fikir banyak. Benda ni pun tak payah nak fikir, saya akan buat. Kalau naik, saya akan buat. Yang paling penting kita nak suruh breathing dalam air. Dan apabila kita boleh bernafas di dalam air, apa yang kita akan buat?
dia ada skill yang kita kena buat. Macam mana kita nak clear apabila kita pakai mask, kenapa mask boleh jadi fogging? Maksudnya Beruap. jadi simple saja. Simple saja. Contoh yang paling dekat saya bagi, contoh kalau kita drive kereta, waktu hujan di luar, waktu hujan, aircon rosak. Awak terpaksa tutup pintu tingkap kan? Awak bernafas dalam kereta tu. So Dah beruap pasti lah. awak boleh bernafas kan? Apa akan jadi cermin dalam? Bukan So sebab apa gabus? Sebab apa kabus? kita Dari mana datang panas? Dari Badan. badan kita. Sama juga dalam ni. Jadi dalam ni istilahnya sama saja. Sebab kalau kita bernafas, sedut dan hembus mesti melalui mulut. Biasanya kalau jadi kabus dekat sini, fogging kat sini, biasanya orang sedut pakai mulut, hembus pakai hidung. Sedut pakai mulut, hembus pakai hidung. Jadi tak boleh. Hembus, in and out mesti daripada mulut. Okey. So skill pertama, kalau mana siapa-siapa pun lah, dekat mana-mana seluruh dunia pun, kalau orang tu buat lesen, skill pertama dia mesti belajar cara macam mana kita nak clearkan air di dalam mask. Kenapa kita masukkan air? Contoh kalau kata dah waktu kita diving dah fogging, tak boleh nak buat apa, kita kena masukkan air dalam mask, kita cuci mask tu, fogging tu, dan kita buang balik air. Buang air. Buang air dalam air lah, benda ni buat dalam air ni. So macam mana kita Benda boleh lah abang Maju. Alah. Dia kena skill belajar. yang pertama, skill pertama dalam scuba diving. Murid buat pelawan Apabila kita nak buat lesen, Tak mau tengok. dalam scuba diving dia ada 24 skill yang kita kena master, bukan sekadar-sekadar buat. Mesti master. Sebab apa? Apabila seorang guru bagi lesen dekat kita, lesen tu nyawa. Lesen tu nyawa. Sebab apa? Kalau contoh awak dua orang ni baru buat lesen sekali. Sebab sini tak boleh buat. Kita letak jari ke atas ni. Ini pun dah fogging dah. Okey. Satu jari buat lubang di tengah-tengah mask ni. Nampak? Buat lubang. Cucuk jari ni bagi air menitik masuk ke dalam mask. Pastikan kiri dan kanan sama level, separuh mata sahaja. Bagi air masuk, bertitik masuk. Apabila dia dah dekat separuh air, separuh mask, dah tutup. Okey, apabila tutup, yang mana fogging ni, air ada separuh, kita goncang aja lah. Goncang bagi dia clear balik mask tu. Apabila dah clear, kita nak buang balik air yang ada dalam mask. So, cara nak buang macam mana? Tarik satu nafas, bernafas, pakai mulut, tekan mask di atas macam ni, tutup mulut, hembus pakai hidung. Sambil mendongak. Jadi kita hanya pakai hidung di dalam air waktu kita nak clearkan air di dalam mask sahaja. Itu sahaja. Kalau contoh awak sedut pakai mulut, awak dah buat macam ni, awak hembus pakai mulut, air tak akan keluar daripada mask. Awak sedut pakai mulut, awak buat macam ni, tekan, tutup mulut, hembus kuat-kuat pakai hidung. Dengan satu nafas sahaja air boleh clear. Kalau kata tak clear, tak apa, sedut sekali lagi, hembus sekali tutup. Okey, jadi kena ingat, hidung kita dekat dalam ni sekarang ni. Tak ada guna kita bernafas pakai hidung. Biasanya orang tu, awak takkan dapat air punya dapat pakai hidung. Sebab air datang daripada mulut. Daripada sini, jangan awak gigit tadi. Daripada sini, udara akan masuk. Kalau awak sedut pakai hidung pun, air takkan masuk. Jadi habit, biasanya orang ni akan jadi habit. Dia akan buat macam mana dia bernafas kat darat, dia bawa masuk dalam air. Tapi kita tak boleh nak samakan dalam darat dan air. Okay. So kena ingat, jadi bermaksudnya, kalaulah kata air tu ada penuh sekalipun di dalam mask, kalau kita tak nafas pakai hidung, air tak akan masuk. Sebab tu dalam skill yang kelima dalam diving, no mask swimming. Berenang tanpa mask di dalam air 15 meter. Tak boleh buat, tak lulus. No mask swimming, buka dalam air, buka mask, berenang tanpa mask. Mask tak ada dekat muka. Berenang tanpa mask 15 meter. Tak boleh sampai 15 meter, tak lulus. So bermaksud, sebab itulah kita ajar skill yang pertama dulu. Kita tak ajar skill nombor 5 dulu. Ajar terus skill nombor 5 memang tak boleh buat lah. Faham tak? Faham tak? Okay. So, itu yang pertama. Skill yang kedua, cara nak bernafas
dalam air dan cara nak buka regulator dan recovery the regulator. Ini kita panggil regulator. Lepaskan regulator, apabila kita lepas regulator ni dalam air, sekali kita buka nafas macam ni kan. Seduk nafas panjang, bawa ke kanan, lepas. Apabila lepas, dia duduk belakang. Benda ni kita pakai. Kalau awak nak cari tengok memang takkan nampak. So macam mana kita nak recover balik benda ni. So apabila kita dah lepas ke kanan, buih-buih kecil kena buat. Tangan kanan bawa turun tegak macam ni, pergi sampai ke peha. Sentuh peha, bawa ke belakang. Sentuh tank, tarik benda ni ke kanan. Dia akan naik kat sini. Dia akan memang akan naik punya. Kena teknik, kena cara dia akan naik. Tapi senanglah sebab sekarang ni apabila kita pakai, benda ni akan duduk rapat dengan badan. Jadi dia satu aja kat luar. Faham tak? Ini semua dekat badan kita ni. Jadi tadi kan dia duduk macam ni. Susah sikit. Ni dia akan duduk satu-satu dia kat sini. Kalau kita buat macam ni, tarik. Ini kita panggil sweep method. Dia akan duduk kat sini, ambil, masuk mulut dah hapus. Faham? Faham? Skill 3 tu sahaja. Faham? So dalam air nanti kita akan duduk cara macam mana? Kita turun 3 orang tak, tegak barisan macam ni. Mana 1, 2, 3 saya duduk sini. Jadi semua skill 3 tu apabila kita duduk dalam air, kita akan duduk dalam keadaan melutut. Melutut. Dah duduk tegak macam ni, macam Syam duduk macam ni. Oh, parlimen. Apabila duduk situ, Buat kemas. signal dalam air. Dia ada signal dalam air. Ini maksudnya okey. Apabila saya tanya, are you okay? Kita kena reply balik okey. Kalau okey lah. Reply macam ni. Kalau tak okey, bagi masalah. Ni problem. Problem. Syam ni. Kalau katalah Syam problem. kena tunjuk apa masalah. Contoh kata bernafas, kita punya nafas bermasalah. Masalah. Point to the problem. Maksudnya kita kena tunjuk kepada masalah kita. Okey? So, apabila kita nak buat skill nanti saya akan tunjuk you 1, 2, 3 look at me. Maksudnya lihat. Jadi saya akan buat dulu. Apabila saya demonstrate di dalam air, benda yang saya briefing tadi saya akan buat dulu satu persatu. Maksudnya saya akan buat skill yang pertama, saya akan buat mask clearing. Selesai semua awak kena tengok cara macam mana saya buat. Apabila selesai saya tanya okey sekali lagi dan awak reply okey, dan saya akan point satu persatu suruh buat. Oh, buat exam. Exam on the spot. Saya akan point satu persatu suruh buat. Mask clearing dulu. Aku tengok semua dulu. Apabila semua dah selesai, contoh skill yang nombor 1 semua dah buat, dan saya akan demonstrate skill nombor 2. Dan seterusnya lah sampailah habis skill nombor 3. Sebelum kita turun kejap lagi, kita akan bernafas dekat permukaan macam ni dulu. Dalam keadaan berdiri tegak, pakai dah complete semua barang, mask pun dah pakai, duduk kepala macam ni aja dalam air. Bernafas macam saya bernafas tadi lah. Dalam keadaan berdiri. Bernafas dulu pakai benda tu. Kalau dah okey, barulah saya akan suruh turun duduk di bawah. Faham?